Guys, nampak? Tu seekor tengah biru. Dia baru dapat. Jadi nampak dia kena white spot. Patutlah dia apa? Resah nampak. Sirip dia kena white spot tu. Jadi saya takkan hubur ubat Methelin dalam aquarium utama ni. Jadi saya akan tangkap dia seekor sebelum dia berjangkit kat semua. Ni sebarau tu sirip dia tu bukan white spot. Dia baru nak elok kan. Baru nak pulih itu patah kan. Nampak? Tu bukan white spot. Tu tengah biru. Jadi kita akan alih sini. Okay guys, tu dia guys. Berwarna ni. Tengah biru kita tadi, kita biarlah ni. Anggaran dalam 30 minit. Tu dia guys. Kalau tak okey juga, kita kena call orang yang pakar. Ikan baru pindah aquarium mesti akan ada macam tu. Guys, tak boleh buat apa guys. Tengah biru kita kena masuk watt juga. Ada jangka suhu dia. Thermometer. Tu nampak tu heater. Heater bukan heater yang masak air tu. Heater untuk ikan lah kan. Ada temperature kawalan dia tu. Warna kalau tank banyak dia dah 25 macam tu ada punya apa. Lepas tu nampak tu dia punya bio apa filter. Itu yang elakkan ikan fungus semua sakit-sakit kulit kan. Tu dia akan serap. Tu bio entah macam-macam lah, saya pun tak tahu lagi. Ini yang saya cakap pelan tersembunyi, benda yang tersembunyi yang kamu tak tahu. Sebab tu kalau saya cakap tanya kali pertama ikan tak ambil RM30. Tanya kali kedua, kalau kamu nak beli kali kedua harga dah naik RM70. Sebab saya bukannya saya marah kat kamu, bukan, kamu jangan salah faham. Maksud dia kos makin lama saya jaga makin banyak. Jadi bermakna macam tu lah guys. Jangan terserah hati. Kadang-kadang saya share tu bukan ikan semata. Bukan saya nak kenakan orang, bukan nak saya nak entam orang. Tapi orang macam kita ni kalau cakap lemah lembut, dia takkan dengar. Dia kena cakap yang orang cakap pedas-pedas, kasar-kasar sikit. Jadi inilah guys, benda-benda yang tersembunyi kos dia yang ikan di sana tengah sekelah sebarau ni memang tinggi lah. Sebarau tak, rasanya ni tengah dengan kelah ni guys. Berwarna macam kita lah. MC cuti, dia tak dapat berenang atas tu. Jadi dia main kat bawah ni kan. Berwarna dia MC dia kena MC. MC dia mahal. Kita MC RM10 sehari, dia sampai RM15 ke RM20. Ni sehari, besok mungkin 2 hari, mungkin 3 hari dia MC. Bermakna MC dia tu saya bayar. Jadi siapa nak tanggung MC kan kos-kos rawatan ni. Itulah guys. Di sebalik yang saya upload video-video tu ada manfaat. Bukannya saya suka-suka nak tunjuk ikan nak kena korang ni.